Perbincangan tentang UEC ini telah berlaku sejak tahun 2018 lagi oleh pihak kerajaan ketika itu. Bukan baru berlaku, telah berlaku. Yang ketiga, kerajaan sekarang melalui KPT Dr. Daniel, please berikan sedikit pandangan tentang UEC. Ada orang datang bertemu Dr. Daniel. Dia berkata, Dr. Daniel, tengok kerajaan kita, dia telah mengiktiraf UEC. Saya agak terkejut dengan dakwaan itu. Maka saya pun berkata, apa? Kerajaan telah mengiktiraf UEC? Ya, Dr. Daniel. Doktor mengamuk tak? Saya kata, kebiasaannya saya tidak mengamuk sampai saya kenal pasti fakta yang sebenarnya itu apa dia. Ini tuduhan kamu. Tapi hakikat kebenarannya apa? Jadi, saya tidak ada suatu pendirian apa-apa yang khusus. Tapi saya cuma tugaskan diri saya untuk mencari fakta yang betul, maklumat yang betul tentang isu sekarang, dan perbincangan apa-apa pun lakukan dengan baik selepas fakta kita betul. Maka UEC ini ialah Unified Examination Certificate. Unified Examination Certificate. Dia merupakan satu sijil bagi sistem sekolah menengah persendirian China, Malaysia. Dia bukan sekolah kerajaan, dia sekolah persendirian China, sekolah menengah mereka. Maka di hujungnya ada peperiksaan. Bukan SPM, tapi mereka mengambil sijil yang dipanggil UEC. Jadi dikatakan sijil ini diiktiraf oleh kerajaan, yang mana dengan itu pelajar-pelajar ini boleh memasuki mana-mana IPTA. Tadi saya pun berkata, jika demikian kita memang tidak boleh bersetuju. Tapi benarkah begitu? Saya pun membuat sedikit kajian. Pertama, penemuan saya ialah memang selama ini sekolah persendirian Cina sedia ada. Kerajaan berganti kerajaan, sekolah persendirian Cina ini terus menerus hidup di Malaysia sebab diizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbincangan tentang UEC ini bukan baru berlaku. Perbincangan tentang UEC ini telah berlaku sejak tahun 2018 lagi oleh pihak kerajaan ketika itu. Bukan baru berlaku, telah berlaku. Yang ketiga, kerajaan sekarang melalui KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, berdasarkan ucapan pengarahnya, mengatakan UEC tidak pernah diiktiraf. Sijil UEC tidak pernah diiktiraf, dan sampai ke hari ini pun UEC tidak diiktiraf oleh kerajaan. Tidak diiktiraf sebab dia tidak mengikut silibus yang ditetapkan oleh kementerian. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah baru-baru ini UEC tidak diiktiraf, tetapi hanya diberi laluan. Bukan diberikan pengiktirafan, diberikan laluan untuk mengikuti kursus-kursus sempit tertentu. Kursus-kursus tertentu. Saya pun semak. Kursusnya kursus apa? Kursus bahagian secara umumnya bahasa Cina dan sastra Cina. Itu saja. Diberi laluan untuk sambung dalam bahagian sastra Cina dan bahasa Cina. Diberi laluan. Diberi laluan itu pun dengan syarat. Ada syarat. Syaratnya antaranya kena lulus bahasa Melayu dan sebagainya. Bukan senang-senang. Tapi bukan dibuka untuk masuki IPTA secara bebas. Tidak. Hanya diberi laluan sedikit dalam bidang Cina, sastra Cina dan bahasa Cina. Lain tidak boleh. Tapi secara umumnya UEC tidak diiktiraf. Full stop. Jadi itu faktanya. Nak berbincang lepas itu bincang, silakan dengan baik. Tapi perbincangan apa-apa pun, sikap kita apa-apa pun, pastikan berdasarkan maklumat yang betul, berdasarkan fakta yang betul. Bukan kita mengamuk berdasarkan fakta yang salah. Sila berbincang, sila berikan pandangan, tiada masalah. Tapi berasaskan fakta, maklumat yang betul. InsyaAllah. Itu saja yang saya nak sebut tentang UEC. Pandangan lain tak penting. Buka pada perbincangan. InsyaAllah.